Nak katakan instant happiness tu sebenarnya susah, baik dari segi makanan ataupun ubat-ubatan. Jadi perlulah kita konsisten dari segi kesihatan. Sebenarnya untuk jadi pakar psikiatri ini dari segi latihan makan bertahun lah. Bukan senang untuk jadi seorang pakar perubatan, terutama sekali dari segi pakar perubatan psikiatri. Bilangan doktor yang sedia ada di Singapura dari masyarakat kita mungkin masih berkurangan dan kita perlu syorkan bagi anak-anak kita yang mungkin beraspirasi untuk menjadi seorang doktor. Kalau kita boleh beri perangsang bagi mereka untuk terus jadi pakar profesional. Khusus bagi saya, antara isu-isu yang penting yang ingin saya mengentarakan ialah satu, dari segi akses kepada pendidikan. Kedua ialah bagi akses kepada isu-isu kesihatan, terutama sekali kesihatan mental. Dan yang ketiga, isu kepada mobiliti sosial. Saya sebagai seorang belia, sebagai seorang profesional, sebagai seorang doktor perubatan, banyak peluang saya raih akibat sokongan, berkat dari masyarakat. Dan saya terdorong untuk terus melibatkan diri dalam masyarakat, memberi yang terbaik dari ilmu ataupun daya tenaga saya kepada masyarakat, dan saya harap ia dapat membina masyarakat Singapura yang lebih baik.